Sebelum tuan-puan membeli emas, ada satu soalan asas yang perlu dijawab terlebih dahulu. Okey, soalannya, apa sebenarnya tujuan simpanan emas tuan-puan? Okey, jawapan ni akan menentukan kategori emas yang sesuai dan jumlah gram yang perlu tuan-puan kumpulkan. Okay, yang pertama sekali, jika tujuan tuan-puan adalah untuk dipakai, sama ada sebagai perhiasan harian ataupun hadiah istimewa, contohnya perkahwinan, barang kemas 916 adalah pilihan paling praktikal. Dia tahan lasak dan tetap menyimpan nilai walaupun dipakai setiap hari. Okey, yang kedua, jika tujuan tuan-puan adalah untuk simpanan dan pelaburan jangka masa panjang, tuan-puan memerlukan emas 999 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Okey, produk ni mempunyai spread yang rendah, lebih cepat untuk memberikan keuntungan dan jauh lebih efisien untuk dibeli dan dijual semula. Okey, inilah bentuk simpanan yang digunakan oleh penyimpan emas tegar untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, dan yang ketiga, jika tujuan tuan-puan adalah untuk wasiat ataupun perancangan legasi, tuan-puan perlukan emas fizikal yang besar-besar dan mudah untuk diagihkan. Okey, contohnya gold bar 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilogram lebih mudah untuk memindahkan harta kepada waris tanpa proses dokumentasi yang rumit. Okey, ramai membeli emas mengikut emosi, tetapi penyimpan emas yang bijak membeli mengikut strategi. Okey, bila tujuan tuan-puan jelas, setiap gram yang disimpan menjadi lebih tersusun, lebih berkesan dan lebih selari dengan matlamat keuangan jangka masa panjang tuan-puan. Okey, semoga video ini bermanfaat. Jemput dulu saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Tuan-puan yang nak daftar akaun secara percuma, tuan-puan isi borang saya up di bawah untuk saya bantu sebaiknya.